Apa dapat ni? Ush, bulu. Ini. Aiden，恭喜发财。新快，谢谢。 OK，好啊，谢谢。恭喜发财。Sorry， Ni Misang? you dah dapat angpau ke belum? Belum. Saya pun tak dapat lagi. Dapat eh? Ini untuk you. Siapa yang tak dapat lagi ya? Saya rasa budak baru tak dapat lagi lah Misang. Oh, okey. Misang. Eh, Di mana? nak bagi angpau kat budak baru tu. Oh, tak apa. Biar saya bagikan. Oh, boleh ke? Boleh. Yalah. Okey. Okey, terima kasih ya. Okey. 50. Okey. Wah, Fan. Seronok lah kau dapat ampau. Nah, Mistang bagi. Alhamdulillah. Ingat tak dapat tahun ni. Mestilah dapat. San. Macam mana aku nak cakap? Aku rasa tahun ni kau tak dapat lampau. Sebab kau staf baru kan? Tak apa tu. Bukan rezeki aku kot. Tak apa San. Tahun lepas pun aku tak dapat. San. San, aku nak tanya lah. Kau dah dapat ampau ke? Banyak ke sikit? Sikit. Banyak. Masuk lah. Kau nak pergi mana Suri? Oh, aku nak pergi jumpa Misang sekejap. Kenapa dia tu? Pula anak. Aduh, tentang ni lah dia nak call. Apa dia nak ni? Hello Misang. Kat mana? Bila meeting? Okey. Masuk. Syuk, kenapa awak silent? Angpau orang. Why? Mana ada Misang? Tanya Fendi. Saya bagi dia juga. Fendi? Ada. Ada di bagi saya tadi. Kejap Misang. Tapi saya nampak Syuk buka sampul tu. Dia tukar duit dalam tu. Oh, pasal tu ke? Itu aku nak asingkan bagian aku. Lepas tu sampul tu aku nak pakai balik. Habis tu, kenapa Ihsan tak dapat? Fendi, mana angpau you? RM10? Ini bukan jumlah yang saya bagi. Fendi, tahun lepas you dapat berapa? Tahun lepas mana ada? Macam mana Syuk? Tapi saya kerja paling lama kat sini tau. Kenapa saya tak boleh dapat lebih? Angpau tu bukan bonus. Itu tanda berkat dan penghargaan. Syuk, kalau kau rasa angpau tu terlalu sikit, bagi tahu aja besar. Bukannya ambil hak orang lain. Selama ni aku ingat kau kawan. Rupanya kau pencuri. Sorry Fendi. Banyak kau punya sorry. Tahun lepas kau dah curi, hari ni pun kau nak curi. Tahun baru bukan tentang siapa yang menerima paling banyak, tetapi tentang kebersamaan dan berkat yang kita kongsi bersama.